Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni features untuk Facebook Ads di Meta Ads untuk 2025. So, yang ni wajib kena declare. Untuk industri takaful, dia kena declare dekat kategori Your Ads ni. Kategori Your Ads, okay, kita kena declare. Ini sajalah yang baru pada page yang pertama. So, kita kategori Your Ads. Lepas tu kita buka kategori Your Ads. Dekat sini is FNA partner financial product and services. Yes, ada promote on the one the following because of insurance service ni. Okay, selepas tu kita akan next lah. Okay, dan next dekat sini sudah dapat ada promote product and service related employment. No. Okay, lepas tu next. Dan ni if any part of your ad promote product related housing, no. Kita kena declare no. Okay, lepas tu yang ni are you ad about social issue, election and politics? No, my ads offer no. Okay, then financial product, okay, kita declare kategori. Okay, bila dah declare kategori ni, kita akan nampak dekat bawah ni lah. Kategori financial product and service formal credit. Okey, itu saja dia punya features yang perlu diubah. So, sebagai rujukan lah untuk tim-tim Trooper Evo untuk run ad selepas ini untuk 2025. Okey, terima kasih. Jumpa lagi next video. If ada apa-apa update daripada saya. Daripada Cikgu Fakrul, Trooper Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.